Tolong tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap daripada sesuatu ada tanda dia. Kadang-kadang kita ni selalu lenguh belakang, lenguh tangan belah kiri, rasa kebas tangan, rasa kebas pada kaki ataupun kerap ke bilik air, ya? Kita kencing kerap. Kadang-kadang mata jadi kelabu. Setelah kita mengenal pasti apa masalah kita, kita kena berjumpa dengan doktor untuk mengesahkan yang kita mempunyai penyakit. Mungkin tadi kita sebutkan tentang diabetik. Bila kita kena mengenal pasti dan telah mengenal pasti bahawa kita ada masalah diabetik. Macam saya juga adalah pesakit diabetik. Masa tu badan okey, sihat, tak ada apa-apa tanda-tanda lain. Yang saya dapat kat saya masa itu mata kelabu. Jadi saya tak suspect itu adalah mata yang berpinap. Masa tu saya tak pakai spek pun. Kemudian saya masuk ke hospital di Ipoh untuk buat perawatan tentang. Bila saya lihat keadaan macam tu, kita kena selamatkan diri kita. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita ni. Jadi hasil kajian dan kerjasama UiTM, MZ Holding bersama dengan saya sendiri, maka terhasillah kopi ala Kazim. Kopi percampuran daripada susu kambingnya, daripada ekstra ria katak dengan kopi arabikanya. Minuman ini adalah kosong daripada gula putih, dan yang paling istimewa, ria katak menjadikan bacaan gula kita cantik. InsyaAllah dapat mengurangkan bacaan gula dan menjadikan kulit muka, kulit kita kembali elok. Alhamdulillah. Anda bila lagi? Cubalah rasa. Alhamdulillah. Kemas. Jangan lupa dapatkan kopi ala Kazim.